Ini sajalah barang-barang yang dapat kami bawa. Cuma tak sepertinya. Jadi saya mewakili pihak lelaki membawa barang-barang ni semua untuk pihak perempuan. Saya sebagai wakil daripada abang saya menerima hantaran ini dengan senang hati. Ini ada sebuah cincin sebagai tanda. Ya, terima kasih. Arif, Saya aku nikahkan akan dikau dengan anakku Rafidah binti Abbas dengan mas kawinnya RM80 tunai. Aku terima nikahnya Rafidah binti Abbas dengan mas kahwin sebanyak RM80 tunai. Bagaimana? Sah. Dah sayang, tidurlah sayang, hari dah malam. Sebagai seorang isteri, tak pantas berlaku demikian, bang, sebelum melayan suami. Sungguh mulia hatimu. Tak sangka jodoh abang gadis kampung. Abang bersyukur pada Tuhan kerana menjodohkan kita berdua. Tak baik Fidah buangkan muka pada abang. Kan kita dah jadi suami isteri yang sah. Dah takut pada abang ke? Kalau tak takut, takkanlah macam ni saja. Nanti lama-lama Rafidah boleh jadi bisu tau. Sudahlah, pergi buka selendang dan salin baju ya. Tak apalah, bang. Tak apa. Kan lebih baik tidur baring daripada tidur duduk. Fidah tak boleh tidur lah, bang. Kenapa? Sebab lampu terang. Abang padam lampu ya. Sekati abang lah. Lampu yang terang boleh digelapkan. Abang di hutan pun selalu gelap.